pagi. Ini NS baru. Ya. Ini saya nak Mac Smack. Mac punya. Mac. Ini tak ada sahabat pakai lagi. Sewa motornya 600. Depositnya 1 juta terus. Selamat pagi, brother. Selamat pagi. Hari ni hari Isnin. Mau sewa motor. Seorang 85,000. Bisa enggak? Cakep. Nazrul risau. Aku tak nak buat solo, aku takut aku bawa motor slishan. Itu aku. Kikinya motor boleh berapa ni? Kau boleh solo lah. Kita boleh lumba ke? Tayar satu je pakai. Kat sini. Kau tengok kan? Semua aku on kan? Degi-degi lah. Degi-degi tak nak gali. Memang on panjang-panjang. Kau mana belakang kejang kau ni? Sewa motor kita pusing satu seminyak. Malam ni memang aku pakai baju Gojek punya baju. Tapi hari Tengok ni siapa abang kat sini. hari no rest day. Okay, mari. Tak ada apa-apa. Sini macam ni. Naik sini. Bising lah kau bodoh. Bising lah babi. Naik sini. Oh, no. Okay. Day 3 here. Today I'm gonna show you our bike, okay? Here. This is NMAX. Memang ngam, memang baik. Nombor plat. Memang baik. Ini semua dia pakai belting. Ini helm. Ini motornya. Gua tunjuk. Siap. Yang dia baku ah. Ada udah ni. Sejak lari. Betul-betul motor sewa barang kawan. Okay, hari ni nak ride ke mana? Naik ride di kota. Mau carinya ayam berdenyet. Kota ibu kota. Lai. Oh. Bagus. Okay, let's go. Hey, boss. Hai. Mat, aku cakap kau, kalau kau tak pro, kau tak payah bawa motor sini. Sumpah cakap kau. Boleh, bawa elok-elok babi. Tapi kau sempat tak survive babi, kau tengok. Kepala bapak dia. Celok kan. Aku power boleh. Nazrul boleh bawa sini. Oi, tak boleh sial bapak ada jalan tadi sial. Makan, Mat. Bau ketabrakan aku tabrak orang tadi. Baik ah. Dah langkau ke belakang kereta. Berhenti sebelah dia. Aman ke pak? Aman. Aman gua gerak. Betul. Memang senang betul lah. Apa orang kata? Negara bertoleransi. Tak payah pening-pening. Kita makan dulu. Iga bakar. Memang salut kalau kat Melaka Mat. Dah keluar apa tu? Asal dah langgar kan? 300 tak lari Mat. 300 tak lari. Kat sini kau langgar aman. Kereta bumper ke melecet ke patah tak ada apa punya lah. Aduh. Aman pak, aman. Gerak. Luncur.
store kedua Mat. Tengok apa ada tadi. Tak ada sangat lah. Jadi guys, tadi saya bersama Pak Supir. Mantap kau. Jadi saya mahu mengucapkan terima kasih banyak-banyak ya Pak. Kerana membawa dengan aman dan enggak usah ribut. Di Bali ni enggak usah ribut. Hanya santai aja. Okey? Lihat di sana. Vespa. Vespanya. Nampak santai aja. Enggak usah ribut. Aku dapat topi ni. Kau. Tapi Tabik rumput. sabit. Sabit. Pantam tabik rumput. Tabik rumput Abi. Oi. Awal babi topi ni sumpah je. Aduh. Haikal Zul dapat apa Zul? Spirit. Bad hit yang jahat. Baik dia jahat. Hit jahat. Anjay. Tak Kalau mandi barang. Betapa. Mati dah. Bau tak bau apa gitu. Ni dah ada bawa. Santai aja kita. Kurang fikirlah masak-masak kalau nak pakai motor kat Bali. You fikir masak-masak. Kalau kau power boleh pakai. Ada Adam. Kalau ada Adam, aku percaya dia ni. Boleh pakai. Kalau kau tak boleh jangan pakai man. Oh, Tadi kau tengok aku dah bawa ke mana. Aku dah start timer. Aku dah sampai. Tengok budak-budak ni dah sampai dulu. Pasal ni nak pasal je Mat. Ni motor. Boleh. Kalau dia tengok gambar aku Bali. Ni guna phone Azrul ni. Hujan Mat. Petang ni hujan lah. Tahu. Apa kita boleh buat? Azrul, bau tak bau aku bawa? Takut. Jahat Aku memang tak salah pilih rider lah. Teram tu ada. Tapi Percaya tu banyak. hot boy satu. Tak naik pun sampai. Aku dah sampai. Kasih hilang brother. Kasih hilang. Dalam marah. Basah Ki, baju bau Ki sabar dia. Yalah, apa nak buat ni? Babi kan. Sial lah Ki Aduh. Masa baju baru masa Ini baju semua tadi dah kering. Kau tahu tak? Aku punya baju dah kering. Spender dah kering. Aduh. Ki ni. Selamat kau dah IQ tak sampai bodoh. Semua bukan rezeki kita. Siap nak tengok sunset. Bapak air semua hujan. Siap. Mat. Hujan. Ni aku dengan Ami do a favor, betul? Ya. Ha? Dah dua favor bagi duit kurang lagi. Aku dengan dia pakai baju yang boleh basah. Sekarang kalau kau tengok hujan tau. Hujan ni. Aku pergi beli makan. Kalau setting dah okey, baru boleh keluar. Tabak daging dia, telur dia sedap sikit lah. Tabak daging ah. Tabak daging. Aku nak murtabak daging dengan murtabak manis. Aku nak murtabak Murtabak ni. manis tu ada flavor. Nak beli murtabak barwah. Ada jagung lah, coklat. Murtabak senyap. Nah, nombor itu motor. Ni Ami. Nak beli apa ni? Dia beli murtabak. Dia beli token besar luar. Aduh. Dia beli token ketat. Jadi murtabak punya pasal. Pakai masukkan dalam.
Ya kau. Gua pakai. Bungkus aku. Ayo. Ni aku pula pakai. Tak selalu. Demi mutabak ke tu? Perut pun dah lapar ni. Lepas tu boleh kata last malam lah kan. Boleh tahan tak ni kan? Boleh. Kan? Boleh pakai. Pakai. Naik kapal terbang pun boleh pakai ni. Okay. Let's go. Ngam ni Apa leaking ni? Ya. Ni mak sampai mutabak manis kita. Jalan. Tabak in the wet day ni. Mutabak mama. Settle. Dah dapat mak mutabak. Mutabak udah dapat. Mi. Dah dapat. Jangan pun dah nak berhenti betul. Hidup plan lah nampak dia. Okey. Hon sikit. Hon guna ni. Okey. Hon. Okey. Bentar ya bang, kenapa mesin-mesinnya ya? Delivery-nya berapa ya? Tabak ah. Okey. Makan kita. Alhamdulillah. Gacor. Mutabak mama, mutabak manis. Hujan murtabak. Habis tu bagi satu yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kalian tu bagi balik? Oh, jahat. Dah. Sedap ayam. Oreo keju. Barang kau boleh makan. Makan dulu pada. Kamu makan babi guling. Makan babi guling. Babi je makannya. Apa? Tanya. Babi di sini Islamnya. Orang apa? Tanya ke orang apa? Banyak makan babi. Orang Islam? Saya banyak punya teman Islam. Oh. Makan babi guling dia. Babi guling di sini. Ya. Kena enak itu. Enak. Orang Islam makan babi patutnya. Islamnya cuma atas IC saja. Ya, apa maksudnya? Dia bilang makanan tidak ada yang najis, tidak ada yang haram. Yang manusianya yang najis dia. Oh. Ya, Pelik. Selalunya Manusianya yang najis. Ya. Ya. Kita tu. Ya, manusia yang najis. manusia yang najis. Manusia yang banyak yang najis. pelik. Babi halal. Babi halal ya. Babi halal di Bali ya. Orang Islam banyak. Banyak makan babi di sini. Babi halal ya. Kacau. Apa yang haram? Haram ami. Sama ayam apa? Aku rasa baru masa tu Khamis Mat. Hari Khamis. Tak sabar tak tidur malam kita semua. Counting days. Oh, counting. Aku duduk Snapchat 8 days. T-7 days. Lepas tu tiba dah Ni nak hujung balik cerita dah. dia. Ni hujung dia cerita. Hujung cerita dia. Tapi hujung cerita dia Alhamdulillah cakap kau jumpa orang yang baik-baik. Memang rezeki. Jumpa ya orang yang bagus-bagus. Ya. Kita Alhamdulillah Bali sudah dihalalkan. Betul lagi kita nak balik ni Ki? Betul. Aku tak percaya hari ni balik. Sial. Kita tengah beratur ni nak balik ni. Kita pun nak pergi. Aku rasa itu baru joget tadi. Joget apa? Konten nak Bali calling. Oh, bagus. Calling for Nasrul. Dia dah nak balik sial. Macam tu je babi 5 hari. Puh. Malaysia someone, final boarding someone. Calling sikit, calling. Calling for Nazar. Calling for Nasrul.
hantar duit nak kejap. Ada dua bilik. Ini buat tenaga aku ni kau tengok. Bye. Selamat pagi. Hari ni day 3 brother. ATV. Pouch, kita jual di sini. Ya. Dia beli hiker bro. Kau mesti tertekan tu. Mau main kah? Ya udah menentang. Mind on Tammin Wasada to Bubanang. Manis.